أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Alim, Maha mengetahui segala ilmu. Allah Tuhan yang Maha Hakim, Maha bijaksana menentukan kepada siapa ilmu itu sampai dan bagaimana caranya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, dan yang saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah, serta sahabat-sahabat yang sempat bersama di antara waktu maghrib dan isyak hari ini. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kesihatan yang baik untuk kita sentiasa melakukan amal saleh dan meninggalkan perkara yang mungkar. Kita berada dalam bulan Zulhijjah dan musim haji sudah pun tamat. Antara ucapan yang kita selalu sebut, yang pertama sekali kita sebut kepada orang di Malaysia ni, selamat Hari Raya Aidil Adha lah. Tetapi ucapan yang kita sebut kepada orang-orang yang balik daripada haji ini selalu disebut adalah hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran. Tiga benda. Apa itu hajjan mabruran? Semoga hajinya mabrur. Wa sa'yan mashkuran. Semoga semua usaha itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zamban maghfuran. Dan semoga semua dosa di sana diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita doa kepada orang yang pergi ke haji itu. Semoga hajinya mabrur, usahanya itu dibalas dengan sebaik-baik balasan dan dosanya diampunkan seperti mana bayi yang baru lahir, seperti tidak ada dosa langsung. Kepada orang di Malaysia yang kita tak pergi haji, kita buat kurban. Kurban ini juga kita selalu doakan. Semoga kurban ini Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita. Dan setiap kurban yang kita buat itu adalah ikhlas lillahi taala, tidak kepada yang lain. Sebab itulah ada beberapa kes hari itu masa kurban kita yang baru-baru ni adalah dia tak adalah kecoh mana pun, tapi orang bercakap dekat dalam media sosial ni, ada orang tu dia sadih nak sembelih lembu dia, nak sembelih kambing dia, lama dia bela, tapi dia nak kurbankan. Tapi ada orang dia tak faham, dia kata kalau dah sadih nak sembelih lembu tu janganlah kurban kan. Carilah yang lain. Dah sadih-sadih yang itu tu apa? Carilah yang lain, macam tak ada lembu lain pula. Kalau kita cari yang lain tak jadi kurban. Kurban memang kita ini mengorbankan yang paling kita sayang. Itulah maksud kurban. Kalau cakap yang ini saya sayang, yang ini saya tak kurban lah, tak jadilah kurban itu. Korban itu matlamatnya mengorbankan kesayangan kita itu, yang paling kita sayang itu. Maka itulah nilai paling besar yang kita nak jawab depan Allah. Inilah aku paling sayang atas muka bumi ini ya Allah. Aku kurbankan untuk engkau ya Allah. Aku sayang dia sungguh-sungguh. Makan pun aku bagi yang lain daripada yang lain. Tapi aku kurban kepada engkau ya Allah. Kalau tidak, jadilah kita seperti kisah pertama kurban di atas muka bumi Tuhan ini. Yang pertama melakukan kurban bukanlah Nabi Ibrahim, tetapi anak kepada Nabi Adam AS. Dalam riwayat-riwayat tafsir menamakan anak mereka ini Qabil dan Habil. Ceritanya Qabil dan Habil ini disyariatkan, disuruh oleh ayahnya untuk berkahwin. Qabil kahwin dengan seorang perempuan, Habil kahwin dengan seorang perempuan. Qabil tak berkenan dengan dia punya bakal isteri dia, tak kono kat mata dia. Maka dia sampaikanlah dia punya hajat dia kepada ayah dia. Dia kata dia tak berkenan dengan yang itu, dia nak yang isteri, bakal isteri Habil ini. Maka ayah dia kata ini syariat, Allah tentukan. Tapi kalau kau berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima korban engkau, maka mungkin itulah dia yang Allah boleh bagi tukar kepada engkau. Syariat itu dah tetap. Maksudnya kalaulah korban dia diterima Allah, maka apa yang dia nak itu boleh dituruti. Tetapi kalau korban Habil pula diterima Allah, maka think as it is lah, seperti yang telah ditetapkan. Maka korban mereka itu disuruh untuk ambil apa sahaja untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil balik ke rumah mencari dia punya binatang ternakan, dan dia cari kambing yang paling gemuk, paling handsome, paling cantik, paling bijak.
Yang paling tak boleh lawan lah dia punya kehebatan kambing ini, maka dia pilih yang itu. Sementara Qabil pula, dia balik ke rumah, dia ini ada kebun yang banyak, kebun buah-buahan. Dia cari buah-buah yang expired, yang dah busuk-busuk, yang dah tak laku, yang dah tak dimakan. Kalau pisang tu dia cari pisang cekodok, dia ambil yang dah hitam semua. Sebab apa? Sebab tak laku ke dia. Dia yang tak nak. Maka dia letaklah itu untuk dikorbankan. Syariat Nabi Adam ketika itu, apa yang nak dikorbankan itu diletakkan di atas satu bukit. Allah akan sambar dengan kilat siapa yang Allah terima korbannya. Bukanlah Allah terima binatang tu, tak. Allah nak buktikan itulah terimanya. Maka letaklah Qabil dia punya barang kurban, Habil pun juga letak begitu. Maka yang diterima Allah adalah Habil, bukan Qabil. Maka itulah peristiwa yang berlaku. Kalau kita pilih benda yang kita tak suka untuk dikorbankan, samalah kisah kita seperti kisah Qabil itu. Nabi Ibrahim juga ketika disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih anak dia, dia tak suka pun. Bukan dia gembira nak sembelih anak dia. Itulah anak yang dia tunggu selama-lama hidup dia. 90 tahun dia hidup, tak ada anak. Lama dia tunggu nak dapat anak. Bila dia dapat anak sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia hantar anak dan isteri itu ke Mekah. Mekah ketika itu adalah padang pasir yang kosong. Tidak ada apa-apa. Sumber air pun tak ada. Kosong, kering kontang. Dia tinggalkan anak dan isteri dia yang dia tunggu lama itu di padang pasir itu, dengan dia beri hanyalah satu bekas air dan segenggam tamar untuk hidup di situ. Dan ketika ditinggalkan itu, isteri dia Hajar bertanya, adakah kamu tinggal kami di sini? Dan dia tahu suami dia tunggu anak itu lama. Apa pasal tinggalkan? Dia tanya, Nabi Ibrahim tak boleh nak jawab, tak mampu dia nak jawab. Itu dia sayang sungguh tu. Isteri dia tanya kali kedua, adakah kau tinggalkan kami di sini dengan anak kau, dengan aku di bumi yang tak ada apa-apa ini? Dia tak boleh nak jawab. Dan akhirnya isteri dia tanya, Allahu amaraka bihadza? Adakah Allah yang suruh kau buat begini? Maka dia hanya boleh toleh dan angguk saja. Maka apa jawapan isteri dia? Idzan la yudayyi'ana. Kalau Allah yang suruh, dia mesti takkan sia-siakan kami. Begitu tinggi nilainya. Dia tinggalkan isteri dan anaknya jauh sikit. Dia berdoa kepada Allah. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku tinggalkan zuriat aku yang aku nak sangat ini di satu lembah kosong, tak ada apa pun. Inda baitikal muharram, di rumah engkau yang suci itu ya Allah. Memang betul harapan dia tinggi sangat pada Tuhan itu. Mengharap yang sungguh-sungguh. Akhirnya Allah bagi hidup Nabi Ismail macam cerita yang kita tahu. Hidup di Mekah itu, Mekah jadi bumi yang sangat-sangat besar. Balik Nabi Ismail, Allah dah dudukkan Nabi Ibrahim dengan Ismail satu tempat. Bila balik saja Nabi Ismail, Allah datangkan perintah kedua. Ingatkan dah settle. Ujian yang first tu tak settle lagi. Allah bagi ujian kedua, Allah bagi mimpi kepada Nabi Ibrahim, sembelih anak dia. Pening lagi kepala dia. Dia sayang anak ni. Anak ni lah yang dia bakal hidup untuk lakukan macam-macam perkara bersama dengan Nabi Ishak, anak dia yang lagi satu. Dia tak tahu macam mana nak cakap. Dia pergi jumpa anak dia. Sedangkan dia tahu mimpi Nabi itu wahyu. Tapi dia jumpa anak dia, dia sebut, Inni ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anak kesayangan aku nampak dalam mimpi aku sembelih engkau. What is your opinion? Tu soalan dia pada anak dia. Dia mengharapkan anak dia jawab, janganlah ya. Kesianlah kat saya ni. Takkanlah ya nak sembelih saya. Itulah harapan dia. Supaya ada sikitlah anak dia jawab macam tu, supaya ada sebab dia tak sembelih. Itu dia punya harapan dia paling tinggi. Tapi anak dia pun soleh juga. Anak dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, buatlah apa yang Allah suruh tu. Engkau akan dapati saya menjadi orang yang sangat sabar pada Allah. Maka dia pun bukan biasa-biasa, bukan ini Allah nak saja-saja test kan. Tak. Sungguh-sungguh dia sembelih anak dia tu. Allah sebut dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin.
Apabila dua-dua sudah reda untuk menyembelih dan disembelih, dibaringkan anaknya dan ditolak pipinya ke tepi. Seperti mana kita nak sembelih ayam, tertolak pipi ayam tu ke tepi supaya nampak urat kita nak tarik sembelih. Kalau kita sembelih kambing, tolehkan kepala dia, nampak urat tu supaya kita boleh tarik, nak senang sembelih tu, nak tarik tu. Begitu sekali dia nak sembelih anak tu, memang dah ready dah pisau, baru Allah tukar jadi binatang. Maka kurban mestilah benda yang paling kita sayang, barulah jadi kurban. Tak bolehlah kalau sayang janganlah sembelih, pilihlah yang lain, tak jadilah kurban. Ada orang mungkin pada orang lain untuk mendapat satu bahagian, bayar satu bahagian kurban itu, 1 bulan gaji dah dapat. Tapi pada orang lain bergolok bergadai bertahun untuk kumpul satu bahagian, untuk bayar satu bahagian kurban itu. Almarhum ayah saya dulu, saya ingat masa kami kecil itu, nak kumpul itu saya rasa dekat 4 tahun baru boleh dapat satu bahagian untuk letak bawah nama dia dan keluarga kami itu. 4 tahun barulah pergi ke masjid untuk pergi kurban itu. Lama. Tapi ada orang satu bahagian tu sebulan gaji pun settle, boleh dapat dah, bukan susah pun. Maka bagi dia kurban yang kalau satu bahagian tak kuat manalah rasa dia. Maka apa yang lebih kuat? Kalau dia korban seekor lembu 7,000 8,000, basarlah kat dia. Barulah dia rasa, ini lain macam punya ni, banyak ni. Dan kalau dia korban pun seekor itu, bukan semua tu dia dapat pun. Dahlah korban seekor, bayar sampai 7-8,000, tapi bukan semua dia dapat. Kepala pun tak boleh minta, apatah lagi lidah. Perut pun jarang-jarang. Ekor pun kena tanya dulu, semua mesti dibahagikan. Kita tak boleh request, saya tuan saya nak, tak boleh. Kerana apa? Kena kurban. Nak menunjukkan betapa kita ini kena kurbankan sesuatu, maka itu kurban. Sebab itu kalau kadang-kadang ibu ayah semua perasan, ada orang selalu sebut lah, orang lama sebut, sampai ke hari ni pun ada orang sebut, kalau kita korban ini, kalau kita ni sadih sangat masa korban itu, tuan korban ini sadih sampai menangis-nangis, haram bagi dia makan daging korban tu. Itu tak ada. Makanlah. Biarlah menangis merebeh air mata sebaldi pun makan. Tak ada hukum haram dah makan tu. Asalkan syaratnya masa sembelih tu potong 2 urat, marih alkum, settle. Menangislah banyak mana pun, sayang saya kambing tu ya Allah, hai sampai makan ni lah kambing saya yang sayang tu, makan sedap ya Allah. Walaupun macam tu, makan boleh, tak haram, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab memang Allah tak jadikan itu sebabnya. Dan kita ini manusia, Allah beri ihsan. Sifat ihsan itulah yang menyebabkan kita sayang itu. Dan dia tidak menjadikan haram untuk kita makan. Tak haram pun, nangislah banyak mana pun, tak ada masalah pun. Kita sayang ke binatang itu. Kita tengok yang bukan binatang kita pun, kita tengok darah banyak keluar pun kita sedih. Tak adalah sampai, jangan tengok mana, nanti kan tak boleh makan. Makanlah. Makanlah semua sekali. Asalkan dia sembelih waktu. Asalkan sembelih cukup syarat, boleh makan. Apa pun boleh makan. Itu saya selingkan sikit lah. Sebab hari tu kita ada dengar cerita kan. Ada orang cerita pasal, kalau sayang binatang jangan kurban. Cari binatang yang kita tak sayang, baru kurban. Tak jadi kurban. Tidaklah tak sah kurban itu. Tetapi tak adalah maksud kurban itu mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab maksudnya untuk kita ini mengorbankan kesayangan kita itu. Apa yang paling kita sayang, kita korban. Itu maksud korban. Korban itu maksudnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Meninggalkan dunia yang kita sayang. Kalau binatang itu kita sayang banyak, maka bila kita serahkan dia pada Allah, sayanglah kita pada dia itu, dan kita sanggup reda, itu baru binatang. Kalau manusia hilang daripada kita, maka kita punya reda tu lebih tinggilah. Begitulah Tuhan ajar kita daripada apa yang kita buat ibadah korban itu. Hari ini tak cerita pasal korban. Hari ini cerita pasal surah Al-Baqarah, muka surat yang ketiga. Kita dah habis 5 ayat yang pertama itu, ibu ayah semua. Kita akan tengok ayat yang seterusnya, iaitu daripada ayat muka surat ketiga, daripada ayat ke-6 sampai 16. So macam biasa, kita punya kaifiat, kita punya cara kita mengaji ini, kita akan baca dulu ayat dia daripada muka surat itu, kemudian kita akan tengok satu persatu. So hari ini kita akan baca dulu, hari ini muka surat 6 sampai ayat 16, muka surat 3 daripada ayat 6 sampai 16. Kita baca dulu ayat-ayat ni semua, kejap lagi kita akan tengok satu persatu semampu kita apa cerita yang ada dalam ayat 6 sampai ayat 16 suratul Baqarah, muka surat yang ketiga.
Kita baca sama-sama lah sekaligus saja. Kita baca sekali saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. So untuk muka surat yang kedua surah Al-Baqarah ini, bila kita baca ini, dia adalah sambungan daripada cerita yang first hari itu. Bila kita tengok, Allah ceritakan daripada permintaan kita surah Al-Baqarah, ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan jalan yang lurus itu yang kita nak kena ikut adalah jalan orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang bertakwa kita dah belajar dah dalam ayat 1 sampai 5 itu. Maka tidaklah tersesat lagi orang apabila dia melalui jalan orang yang bertakwa. Kalau orang tanyalah pada kita, bila setiap hari kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Macam mana nak lalu itu? Maka jawapan dia ada pada ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Itulah jalan orang yang lurus yang kita nak kena ikut. Apa nak kena buat, detailnya semua dalam ayat 1 sampai 5 itu, kita boleh buat satu persatu. Dalam masa yang sama, Allah ceritakan juga, selain daripada orang yang bertakwa, ada juga orang yang lain dalam dunia yang Allah cipta ini, dalam kehidupan kita ini, iaitu golongan yang kedua dalam agama kita, dalam dunia kita ini adalah orang yang disebut sebagai orang kafir. Maka Allah sebut, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. Apa maksud orang kafir? Apa maksud kafir itu? Kafir ini dalam bahasa Arabnya bermaksud orang yang menutup sesuatu. Itu maksudnya, kafara ini maksudnya dia ini menyelubungi sesuatu. Itu maksud kafara. Dia ini selubung sesuatu bagi tak nampak. Tapi soalannya, ada tak benda tu? Ada. Tapi dia selubung. Maka orang kafir ini, apa yang dia selubung? Yang dia selubung adalah iman dia itu. Dia tak nak keluar. Dia tak nak pun iman dia itu keluar untuk jadi benda yang dia nampak. Adakah tidak ada perasaan dalam hati dia untuk percaya? Ada.
Setiap hati manusia diberikan satu perasaan untuk terima kebenaran. Tak adalah hati manusia itu yang tak terima kebenaran langsung. Mesti ada yang terima kebenaran. Cumanya dia ini pilih untuk dia selubungkan dia ataupun dia terima dia secara bulat-bulat. Sebab itulah lawan kepada kafir ini bila Allah sebut dalam Al-Quran adalah afamay yashrah sadrahu. Mereka yang Allah telah lapangkan dadanya. Kenapa lapang? Kerana sebelum ni tertutup, sempit. Maka Allah lapangkan dada dia, terbukalah hati dia itu. Maka itu lawan yang Allah sebut bila dia ini kufur. Bila dia kufur, tertutup hatinya. Dia tidak mahu memilih kebaikan. Adakah dia tak nampak kebaikan? Nampak. Adakah dia tak rasa kebaikan? Rasa. Tetapi dia memilih untuk tidak mahu kebaikan itu. Ini benda yang dinamakan kufur. Sebab itulah orang kafir ini adalah orang yang nampak segala jenis kebaikan. Adakah orang Quraisy di Mekah ketika zaman Nabi SAW berdakwah di Mekah tak pernah tahu yang Nabi ni baik? Tahu. Bahkan mereka lah yang menggelar Nabi dengan gelaran Al-Amin. Ketika mana mereka ini duduk di Mekah, mereka tahu orang yang paling diterima, tak pernah menipu, tak pernah sembah bahala, tak pernah cakap buruk, tak pernah hina orang dan tak pernah berperwatakan buruk sekalipun, hanya seorang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Arab Quraisy tahu ini. Tapi bila Nabi sebut saja ketika umur Nabi 40, Nabi sebut saja tentang iman, hilang semua tu daripada mereka. Tapi tak hilang tentang apa personality Nabi itu. Buktinya selepas Nabi ini menyampaikan Islam, orang Arab Quraisy memang akan sentiasa simpan barang-barang personal mereka pada Nabi SAW. Orang Arab ini, dia ada satu habit. Bila mereka ini keluar negeri, pergi melancong, pergi berdagang ke apa-apa ke, dia ini akan tinggal barang dia ini di rumah. Tetapi orang Arab juga ada satu sifat, rumah mana yang kosong, dirompak. Maksudnya orang lain tengok rumah tu kosong kan, kasih rompak lah. Dia tak ada orang. Tak ada siapa pun boleh claim. Dia cakap kalau dia balik, rumah saya ni kena rompak. Siapa suruh tinggal? Itu perangai Arab jahiliah ketika itu. Maka disebabkan dia tahu benda itu, dia mesti cari orang yang betul-betul amanah untuk jaga. Di kalangan Arab, semuanya perangai. Kok simpan kat dia, besok dah hilang. Tak sampai kawan tu keluar, hilang dah. Belum sampai keluar negara lagi, dah hilang. Semalam ada tinggal barang, minta maaf, dah licin. Maka mereka ini tahu, hanya ada seorang saja orang yang paling baik, yang menyimpan amanah manusia. Namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Nabi mengajarkan Islam, mereka ni setiap hari berperang dengan Nabi ni. Pagi-pagi nak pukul Nabi, nak cekik Nabi, nak baling batu pada Nabi, hina Nabi, pukul, macam-macam. Azab orang-orang hamba yang masuk Islam, macam-macam benda buat. Tapi bila mereka ni tahu mereka ni nak keluar, dia pergi rumah Nabi, dia tanya Nabi Muhammad macam ni. This is the problem. I want to go out. But my thing is so many in the house. So can you simpan it for me? Nabi sentiasa kata, boleh, tak ada masalah. Pagi-pagi tu beria dia bertumbuk dengan Nabi. Macam-macam dia hina kutuk Nabi. Tapi bila dia nak keluar, siapa yang dia cari? Nabi juga. Sebab dia tahu Nabi takkan hilangkan barang. Ini yang dikatakan kufur ini. Dia tahu kebenaran, tapi dia sembunyi. Dia tak nak terima. Dia pandang tempat lain. Dia tak nak terima. Bila Nabi simpan elok-elok. Sebab itu kalau ibu ayah semua ingat masa peristiwa hijrah, Ali bin Abi Talib itu selain daripada dia tidur di tempat Nabi sebagai strategi Nabi keluar, Nabi juga suruh dia keluar lambat untuk settlekan urusan-urusan orang yang tak balik lagi. Ada barang-barang orang yang disimpan di rumah Nabi yang belum diklaim lagi. Maka Nabi suruh Ali tunggu di sini sampai semua orang balik dan claim dia orang punya barang, baru kau datang. Kalau tak, Nabi keluar daripada rumah tu kosong. Kena rampak juga. Maka Nabi ni punya amanah, padahal dia nak tinggal dah Mekah itu. Dia kata, lantak kau lah kau nak jadi apa kat sini. Tak. Amanahnya Nabi, dia sanggup suruh Ali tunggu di situ, bagi barang orang sampai habis dulu, baru kau datang. Ini amanahnya Nabi. Sebab itu Arab ni dia tahu sangat Nabi ni betul. Tetapi mereka ini menyembunyikan benda itu. Tak nak terima.
ketika mana mereka ini tahu tentang Nabi ini membawa ajaran, mereka buat macam-macam cara. Ketika kali pertama mereka ini tahu, mereka nampak besarnya ajaran Nabi ini, mereka ni kata, kita ni tak boleh ni asyik nak bergaduh dengan Muhammad ni. We need to talk with him. Maka dia hantar dia punya spokesperson yang paling bagus, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Dia ni adalah spokesperson antara yang paling best dekat Mekah itu. Kalau dia cakap, confirm deal tu jadi. Maka dia pun pergilah kepada Nabi SAW. Dia ni cerita kepada Nabi itu ini semua. Dan Nabi tanya kepada dia. Dan Nabi cerita kepada dia. Last kali dia balik, muka dia muram. Semua pembesar Quraisy tanya, apa pasal? Tadi muka pergi banyak senyum, balik sudah jadi lain. Kenapa? Maka dia kata kepada orang Quraisy, aku bagi kau satu pesanan sajalah. Kalau kau tinggalkan Muhammad dan ajaran dia, kau selamat. Kalau kau buat, maka kau akan hancur semua sekali. Itu dia apa yang dia sebut. Orang Quraisy marah. Kau cakap betul-betul. Apa yang dia cakap dengan kau sampai kau boleh cakap macam ni? Maka dia kata apa yang dia cakap itu semuanya manis. Semuanya cantik. Bahasanya tersusun. Tak mungkin satu manusia pun boleh cakap. Tak mungkin satu penyair yang hebat pun boleh cakap. Maka orang Arab Quraisy ni marah. Abu Jahal marahlah. Dia kata, Al-Walid, kalau begini kau cakap, orang panggil dia Abu Abdul Syams. Ya Abu Abdul Syams, kalau macam ni kau cerita ke orang, semua orang nak masuk agama dia. Kita nak kasih jatuh sama dia. Apa nak cakap? Maka Allah quote cerita ini dalam surah, dalam Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Dia itu diam dan berfikir sekejap. Dia kata nak cakap apa ya? Padahal tadi dia tahu benda itu betul. Maka Allah sebut innahu fakkara, dia berhenti berfikir, wa qaddar, dan dia berfikir apa dia nak cakap. Faqutila kaifa qaddar, Allah sebut hinalah, celakalah dia. Kenapa dia boleh berfikir sedangkan dia tahu benda yang sebenar? Thumma nazar, thumma abasa wa basar, faqal in hadha illa sihrun yu'sar, in hadha illa qaulul bashar. Dia kata apa? Ini semua adalah sihir sahaja yang dibawa oleh Muhammad. Padahal sebelum tu orang tu tanya dah. Orang Quraisy tanya, ini sihir ke? Dia kata, tak. Kita tahu sihir. Buku-buku sihir semua kita ada. Ini bukan sihir. Tapi last kali dia kata, ini sihir lah. Paling dekat kita boleh kata Muhammad ni, dia ini menyihirkan manusia dengan kata-kata dia. Dan apa yang dia cakap tu semuanya qaulul bashar. Hanya kata-kata manusia. Padahal awal tadi dia kata, manusia takkan boleh cakap dengan perkataan begini. Maka apa jawapan Allah kepada Al-Walid bin Al-Mughirah? Sa'uslihi saqar. Aku akan bakar dia dengan neraka saqar. Kerana mulut dia begitu. Ini kufur. Dia tahu kebenaran tapi tak nak terima. Dia tahu benda itu betul tapi dia tolak. Ramai lagi Quraisy yang tahu kebenaran tapi tak nak terima. Kita pernah dengar cerita satu hari Abu Jahal, Abu Sufyan dan seorang lagi sahabat Safwan bin Umayyah pergi ke rumah Nabi. Ketika itu dia duduk dengar Nabi baca Quran malam-malam. Dia pergi duduk dekat tepi bucu. Safwan sini, Abu Sufyan sini, Abu Jahal sini. Balik bertambung. Abu Sufyan tanya dengan Abu Jahal, "Bos, apa buat sini? Kenapa datang rumah Muhammad?" Dia kata, "Jangan cerita dekat orang, besok semua jangan datang sini lagi." Sebab dia dengar Nabi baca Quran. Lepas tu, besok pagi semua datang balik. Tiga-tiga tu datang balik. Duduk kat bucu sama rumah Nabi. Dengar Nabi baca Quran lagi. Balik, bertambung balik. Abu Sufyan kata, "Bos, apa pasal datang? Semalam suruh jangan datang." Abu Jahal tanya, "Kau datang apa pasal?" Last kali balik, cakap, "Besok semua jangan datang. Jangan datang." Besok datang balik. Tiga-tiga datang balik dengar Nabi baca Quran. Tanpa dia ni jumpa Nabi depan-depan. Tak ada, dia duduk menyorok dengar Nabi baca Quran. Kali ketiga pun bertembung tengah jalan. Abu Sufyan kata, "Bos, sudah 3 kali jumpa, bos. Apa pasal ni?" Dia kata, "Balik." Abu Sufyan tak puas hati. Besok pagi dia tanya Abu Jahal. Dia panggil Abu Jahal tu sebagai Abul Hakam. "Ya Abul Hakam, 3 kali kau pergi rumah dia. Apa yang kau dengar daripada dia ni? Apa yang seronok sangat ni? Apa yang kau nak dengar sangat ni?" Dia kata, "Sesungguhnya apa yang dia baca, apa yang dia cakap itu, tidak pernah ada satu manusia pun pernah sebut begitu. Aku tahu sebab Abu Jahal ini adalah orang yang paling pandai
dekat Mekah itu. Antara yang paling pandai. Yang bijak, otaknya tu memang bergeliga betul. Maka bila dia dengar Nabi baca Quran tu, dia tahu benda ni bukan manusia cakap ni. Bukan, confirm bukan. Dan apa yang dia cerita itu, semuanya cerita-cerita yang aku tak pernah dengar seumur hidup aku. Dan aku rasa seronok dengar. Abu Sufyan kata, kalau dah macam tu, apa pasal tak Islam? Dia kata, Muhammad itu keturunannya Bani Hashim. Kita ni Bani Abd Syams. Kita ni bertumbuk dengan Bani Hashim ni dah lama. Nak dapat kuasa politik dekat Mekah ini. Bani Hashim dah pegang kuasa pengurusan haji. Kita ni hanya dapat berdagang saja. Kita Ministry Foreign Affairs saja selama ni. Yang diorang ni dapat Prime Minister, Internal Affairs, Finance, semua kat diorang. Tapi tiba-tiba Muhammad kata dia Nabi. Menang besarlah dia. Dia keturunan Bani Hashim. Kita Bani Abd Manaf. Kita Bani Abd Syams. Maka kalahlah kita teruk. Macam mana kita nak menang lagi? Kalau kita boleh kontrol yang itu, tapi kita tak boleh kontrol siapa boleh jadi Nabi. Sebab tu aku lawan dia. Sebab apa? Sebab dunia punya pasal. Ini kufur. Tahu kebenaran, tapi tak nak terima. Begitu juga keadaan ini berlaku pada semua manusia yang menyembunyikan iman bila masa dia jumpa. Tak nak terima. Inilah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Maka Allah sebut, apakah benda nak kena buat dengan orang-orang kufur ini? Orang yang telah kufur pada Allah ini. Maka Allah sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja keadaan bagi mereka ini. Sama ada kamu ni nasihat mereka ataupun kamu tidak nasihat mereka, kamu ingatkan mereka ataupun kamu tidak ingatkan mereka, la yu'minun, dia tidak akan beriman sampai bila-bila pun. Kerana apa? Kerana dia yang pilih untuk tidak beriman. Ketika mana tahun-tahun penghujung Nabi di Madinah, Nabi mula menghantar surat-surat kepada kerajaan-kerajaan besar. Nabi membuka kota Islam Madinah itu dengan keadaan kita boleh panggil dia underdog punya country. Sebab tak ada apa-apa. Sedangkan ketika itu sudah ada kerajaan Parsi Sassanid, kerajaan Rom Byzantine. Sudah besar. Parsi Sassanid punya kekuatan tentera 250,000 plus minus. Kerajaan Rom Byzantine lebih kurang 300,000 plus minus tentera dia. Dan dia telah tarik sampai ke Roman punya kerajaan. Parsi Sassanid sampai ke Iran dan Iraq punya kerajaan. Besar ni. Memang orang-orang hebat betul ni. Tapi Nabi baru buka kerajaan, baru buka negara, Nabi hantar surat kepada setiap ketua negara. Nabi hantar surat kepada ketua kerajaan Rom, hantar surat kepada ketua kerajaan Parsi. Ketua kerajaan Rom ketika itu namanya Hercules ataupun Hercules nama dia. Dan juga kepada ketua kerajaan Parsi, dihantar kepada Raja Najasyi di Habsyah, dihantar kepada banyak lagi country, negara-negara yang lain. So, ayat dia dalam surat itu sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi, kitabun min Muhammad Rasulillah, aslim taslim. Kau sembah Islam, kau masuk Islam, kau selamat. Ini satu country underdog, tentera pun tak ramai ni. Hantar surat kepada country yang ada 300,000 punya orang. Masuk Islam, kau selamat. Ini macam mana punya cerita ni? Orang pun tengok. Surat itu sampai kepada Maharaja Kisra, Parsi. Dia dapat surat itu, dia koyakkan surat tu depan utusan Nabi SAW. Dia kata, tak layak dia ni nak cakap dengan aku. Aku ni maharaja, kau tahu. Dia ni siapa? Orang Arab dekat mana-mana punya tempat ni. No level. Tak ada level dengan aku ni. Dia koyakkan surat Nabi dan dia suruh orang tu balik. Bila utusan ini sampai kepada Nabi SAW dan ceritakan apa yang berlaku, Nabi kata Allah akan koyakkan kerajaan dia seperti mana dia koyakkan kertas itu nanti. Memang selepas itu kerajaannya hancur dengan sendirinya tanpa dikalahkan. Kerana ada berlaku internal punya pergolakan. Anak-anak kerajaan daripada bapa bergaduh, bunuh bapa, macam-macam kes. Last sekali runtuh sendiri. Seperti mana Nabi doa, hancur kerajaan itu. Surat dihantar kepada Hercules, kepada maharaja ataupun penguasa Rom di Byzantine. Dia dapat surat itu ketika itu dia di Syria. Dan dia dapat surat itu, dia baca, dia sudah pun hampir beriman. Tetapi dia punya padri-padri, pembesar-pembesar, dia kata, kalau kau beriman, kau telah menghancurkan semua kita punya empire kita ini. Dia tak puas hati. Dia panggil orang Arab yang ada di bumi Syam ketika itu untuk confirmkan. Takdirnya,
orang yang ada di bumi Syam ketika itu tengah berdagang adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masa itu belum Islam lagi. Memang tengah bergaduh kau-kau dengan Nabi punya. Maka dia panggil, dia suruh datang ke istana Maharaja Hercules ini. Dia tanya soalan, ini orang ini yang hantar surat pada aku ini, adakah dia daripada keturunan kau? Dia kata, ya, daripada keturunan saya. Adakah dia ini bapa dia dulu raja? Tidak, bukan raja. Adakah dulu ada orang pernah klaim Nabi daripada keturunan dia? Tidak. Adakah dia ini merupakan orang yang pernah melakukan rasuah ataupun pecah amanah? Tak pernah. Adakah dia ini suruh orang buat jahat? Tak, dia suruh orang buat baik. Adakah yang mengikut dia ini orang kaya ke orang miskin? Orang miskin lagi banyak daripada orang kaya. Adakah ada orang pernah murtad daripada agama dia? Tak ada satu pun selama dia bawa. Tak ada siapa pun yang pernah patah balik daripada agama dia. Adakah bila setiap kali dia ini menyampaikan dakwah, dia punya pengikut makin bertambah atau berkurang? Bertambah. Adakah dalam setiap peperangan dia sentiasa menang? Dia kata tak, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Maka Maharaja tu diam sekejap dan dia kata, kau kata tadi dia bukan daripada keturunan raja. Maksudnya dia jadi Nabi bukan dia nak claim title mak bapak dia. Kau juga kata mak bapak dia dulu bukan Nabi. Maka dia tak bawa ajaran yang dulu. Dia bawa ajaran yang baru. Kau kata dia ini sentiasa bila dia ini membawa ajaran yang ikut dia orang miskin-miskin. Memang itulah maksud ajaran orang-orang beriman yang dahulu. Nabi-Nabi dulu macam itulah. Kau kata dalam setiap peperangan ada menang, ada kalah. Itu bukti dia manusia, bukannya malaikat ataupun dewa-dewa. Maka kalau begitulah cerita engkau, Hercules kata, dia berdiri rapat dengan Abu Sufyan, dia akan duduk di tapak kaki aku hari ini. Punya hebatnya Hercules, dia boleh kata, dia bakal duduk di tapak kaki aku hari ini. Dia akan takluk negara aku nanti. Terkejut Abu Sufyan, balik dia kata, ini masalah besar ni. Kita baru nak lawan Muhammad, Maharaja Hercules dia kata dia nak kena kalah dah ni. Macam mana ni? Ini orang-orang yang terima apa yang Nabi bawa. Tetapi ada yang tak menerima. Maharaja Hercules tak terima Islam. Dan dia ini mati dalam kekufuran. Kerana apa? Kerana dengar orang cakap. Jangan beriman, jangan beriman. Parsi Sassanid akhirnya hancur. Kerana apa? Kerana kufur pada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Raja Najasyi disebut dalam banyak riwayat bahawa dia ini Islam. Bahkan Nabi salat ghaib bagi kematian dia ketika Nabi tahu tentang dia ini meninggal di Habsyah. Yang terima Islam selamat, yang tak terima Islam dalam keadaan yang sangat teruk. Maka ini yang Allah sebut, innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kufur pada Allah ini, keadaan mereka sama sahaja. Sama ada kamu nasihat dia kau punya ataupun tak nasihat langsung, dia memang tak nak terima sampai bila-bila. Maka disebabkan kedegilan dia untuk tak nak terima ajaran walaupun dah nampak dengan mata dia, barulah Allah buat yang kedua, iaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kerana mereka ini ingkar, mereka yang pilih untuk tak nak terima kebenaran walaupun depan mata sendiri, maka Allah tutup rapat apa yang ada pada mereka, iaitu hati mereka Allah tutup terus. Walaupun dia nampak kebenaran, Allah tutup. Wa ala sam'ihim, mereka tak berminat pun nak dengar Al-Quran. Walaupun mereka dengar, mereka tak nak percaya. Wa ala absarihim, mereka melihat semua mukjizat yang sampai pada Nabi SAW. Satu persatu mukjizat mereka tengok. Mereka boleh dapat macam-macam. Mereka minta pada Nabi belah bulan. Nabi belah bulan. Mereka tak percaya. Mereka pernah minta pada Nabi SAW. Mereka kata, Muhammad, kalau betul kau ni Nabi, kau tolong tukarkan bukit di belakang kita ni, bukit Safa ini, jadikan dia buat daripada emas semua sekali. Dan kau jadikan bukit di semua kawasan Mekah ini daripada batu granit dan batu kerikil, tukarkan dia jadi hijau, supaya kita boleh tanam pokok-pokok di sini. Nabi jawab kepada mereka, aku boleh doa pada Tuhan, dan aku pasti Allah mesti memakbulkan apa yang kita minta ini. Tetapi aku ingin ingatkan, dulu ada satu kaum, namanya kaum Samud, yang duduk tak jauh daripada negeri kita. Kaum Samud punya perkampungan, Madain Saleh itu, tak jauh pun daripada Mekah. Mereka kalau pergi mesti akan pick stop di situ. Kalau pergi melancong mana-mana, mesti akan pick stop di situ. Nabi kata dulu ada satu kaum,
Kaum Samud, dia minta mukjizat macam kamu minta. Yang pelik-pelik dia minta dengan Nabi dia. Apa dia minta? Dia minta dengan Nabi Saleh, jadikan daripada batu itu keluar satu unta betina bunting. 3 karakter dia nak. Batu tu kecil, benda tu sangat mustahil. Apa yang mustahil? Batu yang dia tunjuk kecil, tiba-tiba nak jadi unta. Lagi tak logik. Batu kecil macam tu nak jadi unta. Bukan setakat nak jadi unta, nak buat origami pun tak lepas. Macam mana tak boleh lipit apa batu. Dia kata nak jadi unta. Tu satu dah pelik. Dah lah nak unta, nak betina pula. Macam mana pula? Jantan pun tak ada, tiba-tiba nak betina pula. Dah lah nak betina, minta pula nak bunting. Macam mana nak bunting kalau tak ada jantan? Ini benda pelik. Maka Allah makbulkan doa mereka. Allah makbulkan apa dia nak. Allah makbulkan apa yang Nabi Saleh minta. Mukjizat Nabi Saleh, keluar unta betina daripada batu. Keluar seekor. Unta itu betina dan bunting. Namun apa mereka buat? Mereka tak suka dengan unta itu. Mereka sembelih, makan, dan dia kata kepada Nabi Saleh, mana dia azab Tuhan? Tunjuk kat kami sekarang. Dia punya cabaran dia kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh kata 3 days, 3 hari. Sama ada kau taubat ataupun 3 hari sahaja tempoh masa. Tidak bertaubat seorang pun daripada mereka, maka Allah hancurkan mereka semua sekali. Ibu ayah semua, Madain Saleh tu hari ni, kalau kita lalu, dia punya perkampungan tu cantik bukan main. Sebab mereka ni arkitek, mereka ni buat bangunan, dia tempa daripada Bukit Bukau, adalah desain yang sangat cantik, macam-macam bentuk. Tetapi tak ada satu pun tanda adanya hidupan di situ. Macam tu sekali Allah boleh hancurkan manusia. Maka Nabi kata, dulu ada orang minta macam kau juga. Last sekali dia kufur pada Tuhan, hilang. Nak ke? Nabi tanya. Apa jawapan Quraisy? Tak apalah, cancel. Tak payah. Kenapa dia boleh cancel? Sebab dia tahu benda tu boleh jadi. Dia tahu benda tu boleh jadi. Sebab dia tahu benda tu boleh jadilah dia boleh cancel dengan Nabi. Dia kata tak payah. Dia tahu benda itu. Dan dia pernah tengok pun sebelum Nabi lahir lagi pun. Dia pernah tengok bagaimana Allah menyelamatkan Kaabah daripada tentera bergajah. Hancur gajah-gajah itu semua. Mereka telah pun tengok kuasa Tuhan. Tapi kerana apa? Kufur. Maka Allah tutup hati mereka, tutup telinga mereka, tutup mata mereka seperti ada dinding. Wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Tidak cukup dengan itu, Allah akan pastikan mereka ini mendapat azab seksa yang sangat pedih di hari akhirat. Itu janji Tuhan. Itu cerita pasal golongan kafir. Allah cerita pasal golongan kafir ni dalam surah Al-Baqarah ni, ibu ayah semua, 2 ayat je. 2 ayat ni sudah cukup untuk fahamkan kita, itu keadaan orang kafir. Tetapi ayat yang selepas ini Allah ceritakan 18 ayat. Cerita tentang satu lagi golongan manusia yang hidup dengan orang Islam. Nama golongan itu munafik. Golongan Islam Allah cerita 5 ayat. Golongan kafir clear cut 2 ayat saja. Dia orang ni jahat, tak ikut dengan cakap. Dia orang ni kufur, Allah tutup telinga, mata, hati dia, masuk neraka, settle. Golongan yang satu lagi ni 18 ayat Allah nak explain kat kita. Nak bagi kita betul-betul faham siapa dia orang munafik ini. Apa perangainya, apa bentuk cara hidupnya, dan bagaimana mereka ini merosakkan hidup orang Islam dengan cara mereka ini buat kerja. Ini yang akan kita tengok dalam kuliah yang akan datang. Sebab ni 18 ayat ni kalau baca hari ni parah kita. So kita akan tengok selepas daripada ini cerita tentang golongan munafik yang Allah sebut ada di kalangan manusia. Wa minan nas yaqulu amanna billah. Mereka berkata mereka ini iman dengan Allah. Wa ma hum bimu'minin. Tapi tak beriman sikit pun. Di mulutnya kata iman, di hatinya kosong. Yang ini yang kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang. Kalau panjang umur kita bertemu lagi insya-Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.